Hari keempat dekat Jepun. Hari ni kita pergi tempat yang nama macam anak nombor 7 I, Nurul Kochi Mochi. Nombor 6 lah. You ni lupa lah siku anak you. Good morning. Guys, sekarang kita dekat arena Japan. So, this is our car, and then dekat sini tempat nak beli makanan ke, toilet ke, and then tu isi minyak. Lepas tu kat sini boleh parking lah. Free parking. Sangat luas, and throughout the journey memang banyak je tempat macam ni. Usually banyak caravan, lepas tu lori-lori. Sekarang pukul 6.30. I nak berak. I dah tahan berak selama hari 2 malam weh, aku tak berak. Ya Allah. By the way, sekarang 10 darjah Celsius and I'm wearing skirt. Haha. Tak apalah, baju tebal kan. Okay, so ni tempat lepak. Lepas tu dalam ni dia macam tempat makan, lepak makan. Ni banyak vending machine. So jom tunaikan hajat. Selamat pagi semua orang. Kita hari ni dekat Matsumoto nak jalan-jalan. Tengok outfit adik. Macam snowman, little snow boy. Let's go. So first stop dekat Matsumoto Castle. Sini parking berapa? 200 yen 1 jam. So dalam RM6 1 jam. Sini you melintas je dekat laluan ni. Confirm diorang bagi jalan punya. Sebab kat sini diorang akan bagi orang yang melintas dulu. Diorang takkan bawa macam syaitan. Macam ni. Takkan bawa macam syaitan. Masya Allah, cantiknya. Haish, tak sangka dapat tengok benda ni real life. Berdasarkan palatologi, ini adalah satu castle. And castle ni maybe zaman-zaman dulu. Apa? Diorang train. Ni tempat diorang train Ninja Warrior. Lagi merepek kau ni. Banyak ikan. Ni kalau goreng ni sedap weh. Terliur tengok. Uish, tak handsome. Banyak weh, dia minta makanan kot. Kenapa nak pergi castle tu ada air ni? Sebab menghalang musuh dari datang dengan dekat. Lepas tu dia berenang je lah. Musuh? Bila datang berenang, dia bolehlah panah lagi senang. Itu palatologik ke memang logik? Itu memang war zaman dulu lah. Apa keluarkan duit banyak-banyak nak bagi adik tengok Jepun. So adik kena ingat, jangan pandang belah situ, pandang belah sana. Adik, itu pokok kat Malaysia pun ada. Pandang sini adik. And kat sini dia ramai turis, tapi tak ramai sangat. Faham ke? Kebanyakan turis pun orang Jepun sendiri. Sebab daripada Osaka pun 4 jam. Tapi I rasa kalau you buat trip macam I, naik camper van, berbaloi sebab cantik gila. So next kita nak pergi museum. Susu break. Ada budak dahaga. 5. Very cute. Kawaii. Bye. Annie. Kawaii. Baca ni. Sombong adik ni. So kalau korang datang and teringin nak masuk, ni harga dia. Okay, mahal. Kalau on budget tak payahlah. Rumah diorang semua bentuk petak. Dia cantik kan, tapi I tak rasa cuaca Malaysia akan buatkan nampak cantik. Dia macam design rumah ni macam sesuai dengan dia punya cuaca. Hai, jalan-jalan. Sekarang I dekat Matsumoto City Museum of Art. Basically kat sini banyak art bird. So kalau budak indie, boleh datang sini korang. So kalau korang ada anak toddler, tempat ni perfect sebab cantik gila and banyak gila art. Banyak benda-benda macam cute. Yang ni bangunan ni penuh dengan polka dot. Lepas tu tengok tu, ya Allah, besarnya weh. Besar. I don't even know what is this. Boleh lepak and ada wifi. So dia macam vibe library. Ada exhibition tau dekat atas. So basically kalau you nak tengok benda-benda art tu, you kena bayar.
So dah parking kereta. Sekarang kita nak pergi Pekan Matsumoto. Nak tengok apa je yang ada kat sini. Tapi kat sini tak ramai orang. Yang turis yang ada pun macam orang putih je. Orang Malaysia, kita orang jumpa seorang je tadi. Nampak tu? Dia macam very minimalist, timeless. Yang memang kalau korang tengok anime ke tengok cerita Jepun, macam tu lah daripada depan. Takkanlah tak macam tu kan. Kalau record pun dekat negara dia orang. Tapi ya, best. Like tak ada orang weh. Ini dekat dia punya pekan tau. Kita nak jalan-jalan pekan and tak ramai orang. Lepas tu turis lain pun tak ramai. Dia macam so much fun. Lepas tu I lupa nak cakap, ya Allah senyap gila. I jadi macam takut nak bercakap kuat-kuat. Sebab korang dengar bunyi apa? Bunyi kereta je. Bunyi cakap tak ada. I rasa seorang je bercakap. Okay, this is the Venice part of Japan. Nampak macam Venice tak? Cuma tak ada boat je, you. You, cepat je nak gambar. Nak gambar dengan katak. 1, 2. Sebenarnya tempatnya biasa je. Kalau kat Ipoh ibarat padang polo. Tapi sebab dia bersih sangat-sangat, and then dia punya architecture, dia preserve the culture, so dia jadi extra cantik. Lepas tu daun, tengok tu daun tu. Ya Allah cantiknya. Daun autumn, I love. Ui, lawannya I suka je tengok. So sekarang pukul 5.22. I pakai flash ni sebab gelap. Nampak ni 5.22. Okay, kita orang dah sampai dekat Kamikochi. Actually you boleh drive ke sini, tapi dekat tempat parking je. Lepas tu nanti daripada tempat parking you pergi bus terminal and baru naik dekat dia punya tourist spot tu. Weh, dah gelap. Sumpah tak nampak apa, tapi view cantik gila. So I tunjuk ni view daripada phone I. Cantik kan? And sini sejuk gila, 10 darjah Celsius. I macam menggigil tau tak. I dah tak boleh pakai slipper dah. I kena pakai kasut. I nak buat tour I punya van ni, tapi every time I rasa nak buat, mesti dah gelap. So kita jumpa esok pagi. I nak masak lagi. I nak masak sebab kita orang lapar gila. Kita orang makan onigiri satu dengan roti je 2 keping. So ni situation malam-malam dekat Kamikochi. Adik, selamat malam. Selamat malam adik. Selamat malam adik. Senyumlah sikit. Budak ni baru bangun. Budak ni baru bangun. Tidur berapa jam? Tidur 3 jam ke adik? Penat ya seharian kita nak makan. Tak makan apa sangat tu hari ni. Dia tak boleh bersepah. Sebab kalau bersepah nanti tak ada ruang. So macam 24 jam kena mengemas. Si akan microwave. Lepas tu telur 2 biji kita microwave macam masak steam. And timun. Aduh, sedap. Timun Jepun. Plannya datang Mid-Autumn, which is tak adalah sejuk sangat. Macam sejuk-sejuk manja macam Cameron je. Tapi cuaca kat Jepun ni dia macam unexpectedly tiba-tiba sejuk. Semua tempat macam tu. So tiba-tiba sejuk nak mampus. Tapi kat sini memang gunung kan you? So dia lagi sejuk lah. Nasi, telur dan sayur. That's it. Selamat pagi dari Jepun. Okay. So ini tempat parking dia. And kamera I dah rosak sikit. Anak I buat jatuh tadi. Ni parking belah atas. And kita nak pergi dekat dia punya bus stop. So ni taksi. Lepas tu ni bus punya rate harga. Mana? Bus kanan. Sana. Finally pergi tempat yang paling wishlist. So ni ada souvenir shop, kedai makan. Lepas tu
toilet, ruang menunggu. So kita nak pergi kapal Bashi Bridge. Jom. Temperature 10 je, tapi sejuk gila. Je. Macam lah kat Malaysia pernah 10. Anak aku pakaikan 3 lapis. I pakai selapis je kan. Mengada. Kita pentingkan style. Apa nak ke bridge tu 400 meter je? Oh tak ada jauh kan? Tak sure lah ni ke. Kita semua benda kita YOLO. Yang meripik juga kan. Ni kalau tersadar kat mana-mana, siapa nak selamatkan? Tak apa. Viewer I kat TikTok tahu kita travel. So kalau I hilang, mungkin dia akan tolong carikan kita. Masalahnya, orang lain kalau pergi macam bercuti kan, kalau macam solo pun kalau kita family juga, oh kita kat sini, kita kat situ. Tapi kita ni pergi je, tapi tu sama siapa. Cantiknya. Tak sampai lagi sana dah tahu cantik. Masya Allah. Inilah tempat je kan yang? Inilah kan tempatnya? Belum lagi lah. Cantik gila view, ya Allah. So kat sini lah air yang warna biru. Cuba kita tengok sikit. Cantik kan? Nampak tu, ya Allah, cantiknya. Ciptaan Allah. Lawa sangat. Cantik. Weh, cantik gila weh. Ya Allah. Air dia. Lawanya. Gigih ya. Gendong anak. Hari keempat dekat Jepun. Hari ni kita pergi tempat yang nama macam anak nombor 7 I, Nurul Kochi Mochi. Nombor 6 lah. You ni lupa lah siku anak you. Nurul Kochi Mochi. Nurul Kochi Mochi. Ramai sangat manusia. Ya ampun. Kita nak tengok view. Cantik sangat. Kacau orang. Turun daripada Kamikochi, dia akan lalu balik route yang sama tau. So boleh turun dekat ni, Taisho Point, sebelum balik je lagi. Sebab dua tempat ni cantik. Lepas tu ini rules yang korang kena ikut. Kalau tak ikut nanti kena santau. Dia baru nak tidur, siang dia. Jom adik, kita jalan-jalan kejap sikit lagi. Tak sebab kita turun ya. Cantik gila. Cantiknya, ya Allah. Tak tahu nak cakap apa. Cantik yang melampau. Kita nak pergi trip Fuji. Tak tahulah 2 hari ke sehari. Tapi nak pergi sebanyak mana tempat yang boleh nampak Mount Fuji. And nak juga try dapat gambar ataupun video berlatar belakangkan Mount Fuji. Orang cakap Mount Fuji boleh nampak ataupun visible 80 hari je setahun. So hopefully rezeki kita orang lah dapat esok atau lusa. So sekarang macam cuaca tak menentu tau. Hujan kadang-kadang, mendung kadang-kadang, panas terik kadang-kadang. So bismillah. Adik, budak ni tak tahulah kenapa minum susu je kena bedung. Tak bedung tak mau minum elok. Kena ikat baru nak minum elok. Daripada Kamikochi nak ke Mount Fuji punya area tu dalam 2 jam 50 minit 2 jam 50 minit weh. So another long trip embarrassing. Dia macam Kuala Kangsar ke KL lah. Payah sikit lah buat vlog bila ada anak ni. Macam dulu I boleh record every moment, bersiap, boleh macam make up pun boleh record. Lepas tu bersiap, buat OOTD apa semua, naik motor boleh record. Ni I record bila I ada masa je. Macam tu tengah menyusu anak I. Bolehlah sambil-sambil tu berburak. Another day, another R&R. Lagi cuci makeup lagi untuk solat. Macam R&R kat Malaysia lah. Bila dia nak tidur ni?
Geli lah dik. Dia geli. Jangan makan kaki Amar. Luggage dekat tempat camper van tu. Nanti kita orang return camper van baru ambil luggage. And baju semua letak bawah ni. Function juga sebenarnya packing guna plastik ni. Tak adalah kotor kena lantai. Saya dah kemas. Macam ni lah selalunya tidur. Baby I akan tidur belah sana, kita orang tidur belah sini. Okay, so sekarang kita orang nak pergi Family Mart. Nak tengok apa yang ada. Sebab sejak datang sini tak pernah lagi datang Family Mart dia. Ada yang besar? Ni bikin mangkuk. Dia beli untuk kita tu. Ni makeup. Hana by Hinz. Saya kita tengok kalau murah. Berapa tu? Ni besar dia. Mahalnya. Itulah you tak ketik kuku sebelum datang. Lepas tu tergeh-geh je ketik kuku kat sini. Tak kena mahal. Apa you expect? Nak beli souvenir untuk Puja? Ya, I rasa kita nak belilah. Souvenir untuk kucing. Sebenarnya I tak tahu apa je boleh beli. Tengok-tengok je lah. Sini ada jual babi. Ice cream. I dah sampai Mount Fuji punya area. So hopefully esok kita dapat tengok Fuji. I akan tidur dekat parking. Kita akan pergi parking tu. Tempat tu tak ramai orang.